menari-nari, candle hijau berapi, FOMO dah berbunyi, semua nak masuk lagi. Dolar jatuh merana, emas makin bertenaga. Siapa bijak baca trend dia yang akan berajar. Dari support ke resistance, pecah semua expectation. Bersinar macam aurum, tak gentar turbulence. Salam all time high, emas terbang ke langit. Simpan atau jual, poket makin padat legit. Dulu orang ragu, sekarang semua nak buru. Harga naik terus, siapa rugi tak bersatu. Salam all time high, emas terbang ke langit. Simpan atau jual, poket makin padat legit. Dulu orang ragu, sekarang semua nak buru. Harga naik terus, siapa rugi tak bersatu. Simpan emas untuk masa depan, aset kokoh takkan tenggelam. Inflasi datang, nilai tetap utuh. Orang bijak, dia yang patuh. Bila emas naik, hati pun riang. Dunia berubah, emas tetap gemilang. Satu pesanan, ingat jangan tamak. Jaga risiko, profit pun tak ke laut. Salam all time high, emas terbang ke langit. Simpan atau jual, poket makin padat legit. Dulu orang ragu, sekarang semua nak buru. Harga naik terus, siapa rugi tak bersatu. Harga emas naik lagi, semua orang berseri. Kakak hijau mendaki, rezeki pun menghampiri. Trader senyum lebar, profit makin membesar. Yang sabar menunggu, kini masa untuk bersinar. Dari support ke resistance, pecah semua expectation. Bersinar macam aurum, tak gentar turbulence. Salam all time high, emas terbang ke langit. Simpan atau jual, poket makin padat legit. Dulu orang ragu, sekarang semua nak buru. Harga naik terus, siapa rugi tak bersatu. Menari-nari, candle hijau berapi, FOMO dah berbunyi, semua nak masuk lagi. Dolar jatuh merana, emas makin bertenaga. Siapa bijak baca trend dia yang akan berajar. Dari support ke resistance, pecah semua expectation. Bersinar macam aurum, tak gentar turbulence. Salam all time high, emas terbang ke langit. Simpan atau jual, poket makin padat legit. Dulu orang ragu, sekarang semua nak buru. Harga naik terus, siapa rugi tak bersatu. Salam all time high, emas terbang ke langit. Simpan atau jual, poket makin padat legit. Dulu orang ragu, sekarang semua nak buru. Harga naik terus, siapa rugi tak bersatu. Simpan emas untuk masa depan, aset kokoh takkan tenggelam. Inflasi datang, nilai tetap utuh. Orang bijak, dia yang patuh. Bila emas naik, hati pun riang. Dunia berubah, emas tetap gemilang. Satu pesanan, ingat jangan tamak. Jaga risiko, profit pun tak ke laut. Salam all time high, emas terbang ke langit. Simpan atau jual, poket makin padat legit. Dulu orang ragu, sekarang semua nak buru. Harga naik terus, siapa rugi tak bersatu. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke dalam Daily Outlook Gold XAU USD. So semalam semalam I keluar terus buat live. Memang hari-hari kita akan buat live, guys. Kita try untuk buat live hari-hari, kalau boleh.
Kan. Rose cakap, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Thank you sebab join. Walaupun di tengah hari tegak ni. Tapi dekat Rawang ni, dekat Bukit Beruntung ni ada sedikit mendung guys That's why korang nampak macam ada gelap-gelap sikit kat belakang dalam studio ni kan. Okay, so macam mana semalam? Siapa yang sell ikut kita punya bias semalam? Siapa yang sell ikut kita punya bias semalam sebenarnya dah boleh dapat lebih daripada 1000 pips betul ke 1000 pips? Cuba saya tengok jap. Malam sebatang candle ni 1000 pips ada tak? Jap. Betul ke? Jap. Ke 2000 3000 pips. Ambil kau. Semalam aja dia berderap dia turun 3000 pip semalam Tapi Air dapat tangkap sikit je lah sebab busy kan. Kita tak boleh kenapa tak boleh tekan ni? Engong tu. Lebih kurang dalam 3000 pip semalam satu hari 3000 pip weh. Siapa yang sell semalam tahniah kepada yang Air tak ada bagi apa-apa signal. Don't worry, Air tak ada bagi apa-apa signal. Tapi kita bagi bias. Apa low risk setup yang korang boleh ambil pada hari semalam tu kita dah bagi. Jadi on lower time frame kalau korang nampak apa sahaja setup yang follow bias tu just ambil je lah kan. Setup tu just ambil je lah. Ni Amirun cakap hujan dekat mana tu Amirun? Dekat Penang hujan Penang hujan Penang dengan Bukit Beruntung Rawang tak jauh sangat. Dalam 4-5 jam sampai lah kan. Ni mungkin awan dia besar lah. Awan dia besar kan. Rose cakap 3K. Yes. Matenor cakap 3K. Yes. Malam memang gila gol ni drop. Okay. Tapi itu adalah kisah semalam guys. Itu adalah kisah semalam. Dan hari ni kita nak cakap berkenaan dengan kisah hari ni pula. Benda yang semalam jadikan sebagai sejarah. Jadikan sebagai orang kata apa, pedoman lah. Dan orang kata apa, tunjuk arah kepada kita punya pergerakan pada hari ni. Boleh buat jadi motor ni. Kan, boleh buat jadi orang kata slogan kita punya live kita. Jadikan pergerakan candle semalam sebagai satu sejarah dan pedoman untuk diri kita. Cewa. Okay. Seronok pula berceloteh ni kan. Okay guys. So, sebelum kita start dengan kita punya daily outlook kita hari ni, suka cerita untuk Air maklumkan, sebenarnya dalam kita punya daily outlook hari ni kita akan buat sedikit peraduan lah. Kita akan buat sedikit peraduan di mana nanti Air akan, yalah, daripada apa yang Air cakap ni nanti, okay, Air akan mengajukan satu soalan di dalam Rumah Biru. Okay, berdasarkan apa yang Air cakap dalam live ni. Dan siapa yang memberi jawapan yang paling tepat dan memberi jawapan yang paling laju, yang paling cepat, okay, dia berpeluang untuk memenangi modal trade sebanyak 10 USDT. Itu kita nak bagi hari ni. 10 Silat-silat Air bagi 20. Hari ni ada baik hati sikit kan. Nak bagi lebih pun tak ada masalah. Okay. Okay. Dan don't worry, benda ni bukan datang daripada broker sebab kita memang dah tak berkaitan dengan broker sangat dah sekarang kan. Lepas tu kan, satu benda lah yang Air perasan lah, bila kita tak push sangat kita punya orang kata apa IB ni, commission yang datang daripada broker seolah-olah macam tak ada tau. Seolah-olah macam tak ada. So celah mana yang diorang kata benda ni boleh jadi passive income. Air tak percayalah benda-benda tu semua. Air tak percaya. Kan, dia mesti orang kata kena bagi signal, itu pun kalau bagi signal sekalipun, korang yang ada dalam ni yang nampak signal tu pun boleh trade guna akaun korang yang lain. Tak semestinya kena trade ikut akaun yang apa ni kan, yang korang register under Air for example lah kan. Jadi
pada IB ni dia something yang orang kata dia punya effectiveness dia tu ada sedikit boleh dipersoalkan lah. Kan, boleh dipersoalkan effectiveness dia tu. Sebab I rasa macam contoh macam kalau I bagi ni kalau I tak buat benda ni kalau okey. Kalau I bagi signal sekalipun, korang mesti ada korang punya broker yang korang suka untuk guna. Mungkin dah lama guna. I pun ada juga broker yang I dah lama guna dan I serasi dengan broker tu. Kan, tiba-tiba I ajak korang, okay, join lah broker A. I cakap macam tu lah. For example ni example jangan apa ni pula. Join lah broker A. Okey, lepas tu kita cakap lah broker A ni bagus lah, ni berbagai kan. Kita cakap berbagai. Lepas tu siap dah bagi free gift lah, dah bagi hadiah lah macam-macam kan. Lepas tu korang pun join. Lepas tu kita macam janji nak bagi signal apa semua kan. Ren Espada cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ren. Thank you join hari ni juga Semalam pun awak join Thank you very much sebab support. Katakanlah kita kata kita nak bagi hadiah, bagi signal apa kan. Even though kita bagi hadiah sekalipun, kita bagi signal sekalipun, kita tidak boleh mengharap klien-klien yang join under IB kita ni akan trade dekat account yang dia register tu juga. Dia mesti akan, setiap trader mesti akan ada go to broker yang dia orang percaya. Yang dah lama dia orang guna. Kan, takkan dia orang nak tukar tiba-tiba je kan. Hafiz 85 cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cikgu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan, jadi I rasa dia tak berapa efektif sangat lah. That's why I pun macam tak berapa nak minat sangat lah pasal-pasal broker ni. Memanglah orang kata kalau daripada duit broker punya commission tu boleh bagi dekat student ke, boleh buat macam apa free gift ke apa benda kan. Boleh je keluarkan daripada duit profit yang korang trade kan. I trade, let's say I dapat profit kan, I boleh keluar sikit bagi korang kalau nak kan. So doesn't matter lah. Lagi satu, tu terang saya cakap IB ni commission kan, dia tak banyak pun dapat sebenarnya, tak banyak. Tapi macam mana ada certain trader yang boleh kaya dengan IB tu, I tak pastilah macam mana dia orang buat lah. Itu korang akan nampak lah trader-trader yang jenis yang push ads kan. Tiba-tiba ada je ads yang naik kan. Kan, macam mengajak untuk join dia punya apa semua kan. I tak buat benda-benda macam tu kan. Kita buat apa nak push ads? Kalau kita bagus, kita tak payah push ads. Orang akan cari kita. Orang akan cari kita dan orang nak belajar dengan kita. Okey. Yang penting ikhlas lah. Yang penting ikhlas. Okay. Alright guys. So, sebelum kita start dengan kita punya technical analysis kita untuk hari ini, suka untuk I start dulu dengan fundamental analysis. Di mana, nombor satu ialah berkenaan dengan US government shutdown. Dengar cerita US government shutdown dah nak berakhir ataupun telah berakhir. I tak pasti dengan berita ni. Nanti I try untuk dapatkan kepastian. I akan update dekat dalam Rumah Biru. Tapi dengar ceritanya US government shutdown telah pun berakhir dan secara automatiknya menyebabkan US dollar semakin menguat. Okay, dia akan menyebabkan US dollar semakin menguat. Dan bila US dollar menguat, apa akan jadi dekat gold? Cuba komen sikit. 16 mata memandang ni, cuba komen sikit. Kalau US dollar menguat, gold jadi apa? Cuba komen sikit. Sementara I tengok ni benda-benda ni. Ren Espada cakap jatuh. Hafiz 86 cakap jatuh. Thank you siapa yang follow. Bin Akmal. Thank you. Amirun cakap Junam. Ros cakap Junam. Ya, betul. Jadi bila disebabkan XAU USD ni guys, dia US dollar tu dekat belakang. Jadi dia adalah negatively correlated dengan cakap bahasa Inggeris sikit negatively correlated dengan pair kita. Pair gold kita ni. Dia negatively correlated. Jadi bila dia negatively correlated,
Semalam Rand Espada cakap semalam pun 100 pip lagi cukup 3,000 pip. Ya betul. Ya betul. Memang banyak semalam. Siapa yang sell semalam memang sedap lah kan. Okay. So, bila dia negatively correlated, maknanya apa yang terjadi kepada US dollar tu sendiri, dia akan negatively mengimpact gold pair XAU USD ni. XAU USD ni akan impact secara negatif. Maknanya kalau gold naik, US dollar akan turun. Bila silap. Bila US dollar naik, gold akan turun. Bila US dollar turun, gold akan naik. Jadi kebelakangan ni disebabkan oleh government shutdown, US dollar menurunlah disebabkan ketidakpercayaan investor terhadap US. Dia sebab jadi government shutdown ni semua kan. So US dollar menurun. That's why korang nampak ada pacak ni. XAU USD ni pacak ni kan. Tetapi benda tu telah pun berakhir. Ingat tak dalam AI punya weekly forecasting pada minggu sebelum-sebelum ni, AI pernah bercakap berkenaan dengan government shutdown, dan AI cakap dengan korang tunggu bila government shutdown ni habis, akan berlaku satu sell off pada XAUUSD. Tengok apa dah jadi semalam. Kan? Tengok apa dah jadi semalam. Kita bukan ahli nujum 4 belalang guys. Kita relatekan benda ni dengan benda-benda yang logik tau. Benda ni logik. Very logic. Thank you siapa yang follow Zaida. Thank you follow kita. Benda ni logik, very logik. Jadi benda-benda fundamental ni juga janganlah tolak tepi terus. Kepada trader-trader lah. Tak kisahlah yang dah lama, yang baru. Fundamental thing macam news tu kan. Kena ambil tahu juga. Teda nama naik ke turun cakap je. Boy, tak sabar betul awak ya. Tak sabar betul awak ya. Relax. Kita nak cakap, kita ikut flow lah. Kita punya live ni kita ikut flow lah. Kan? Kalau kamu tak sabar, kamu tengok recording nanti. Relax brother, relax. Kan? Dah tak sabar nak masuk entry kot. Kan? Okay? So, ini adalah satu petanda lah di mana mungkin gold ni boleh pergi. Hafiz cakap. Rose cakap sabar bang. Hafiz pun cakap macam ni pun ada. Tak apalah. Macam-macam orang. Saya kan, terus terang saya cakap saya pernah buat bisnes. Dan saya dah jumpa macam-macam jenis manusia. Yang tak sabar ada. Yang kuat maki ada. Yang pendam depan kita bermuka-muka pun ada, belakang kita dihentam pun ada, macam-macam. Manusia ni macam-macam. Kan? Tapi kita sebagai kita sebagai manusia yang lain, kita sabarlah kan. Kan macam tu. Okay? So apa yang I expect, menjawab soalan yang tadi tu, siapa-siapa tadi tu yang tak sabar tadi tu. So I expect untuk gold ni akan turun lagi. Tetapi pergerakan price ni seperti yang kita tahu, dia bukanlah bergerak terus menerus turun, tak ada. Dia akan mengambil nafas juga. Maknanya dia kalau dia nak turun ke bawah, dia akan buat pergerakan bertangga. Dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Macam tu. Kalau dia nak naik pun, dia naik, dia turun sikit, dia naik, dia turun sikit, dia naik. Itu adalah perangai pergerakan price. Okay? Kalau ular jalan melingkar, kan? Kalau kita manusia jalan berdiri, kalau kambing jalan 4 kaki, price jalan macam tu. Bertangga-tangga, berombak-ombak, beralun-alun, macam-macam lah. Siapa-siapa cakap lah kan, macam tu. Okay? So, semalam kita dah nampak ada satu penurunan yang besar, hampir 3,000 pips telah pun terjadi. Okay? Hampir 3,000 pips telah pun terjadi. Jadi kalau kita tengok guys, kalau kita tengok, sekejap, saya pergi kat weekly dulu. So kalau kita tengok sekarang ni,
Cut weekly time frame. Walaupun candle ni belum close lagi, walaupun candle weekly yang minggu ni belum close lagi, kita baru pada hari Rabu pada hari Rabu, ada 3 hari lagi termasuk hari ni, dia telah pun, first of all, dia telah pun terkena dengan previous week high. Yang ini, okay? Previous week high. Dia telah terkena pada previous week high masa dia naik hari tu. Okay. Kemudian semalam masa dia turun. Sekejap nak kena letak dia punya phone ni. Kena betul kan? Okay. Semalam masa dia turun yang 3,000 pips tu, dia telah pun terkena dengan apa ni? Previous week low. Dan juga selepas dia terkena pada previous day low, apa lagi satu benda yang dia terkena dekat sini? Cuba komen sikit. Apa lagi satu benda yang dia terkena dekat sini selain daripada previous week low? Apa lagi satu? Tolong ai. Komen sikit. Korang kan suka komen? Dan Espada cakap sabar. Okay, apa lagi yang korang nampak? Apa lagi liquidity yang dia terkena? Pandai. Martino cakap fair value gap. Dia terkena dengan satu bentuk fair value gap weekly. Itu kawan hijau. Ini adalah weekly fair value gap. Jadi, weekly fair value gap ni guys, dia adalah fair value gap yang kuat guys. Yang kuat, dan ada possibility dia boleh menemplantingkan price ni jauh ke atas balik macam ni. Dari sini ke atas balik. Itu daily base. Base kita tak main kat sini. Base adalah sinilah. Kalau tengok kat daily ni adalah base kat sini kan. Kan. Boleh. Base tu kalau siapa yang belajar apa supply and demand lah. Supply and demand Boleh. Daily base pun boleh lah kan. Okay. So, ada 2 bullish liquidity yang dia dah langgar dekat sini. Yang dia dah langgar. Dan bullish liquidity tu berkuasa weekly. So, maknanya satu dia dah langgar previous week low. Okay. Satu lagi dia dah langgar weekly fair value gap. Jadi kat sini kita kena berjaga-jaga sebab ada possibility price ni akan terpelanting semula ke atas. Kuasa kuda. Martino cakap kuasa kuda. Okay. Kena berhati-hati. Tetapi ini adalah weekly time frame. Weekly time frame. Siapa je yang trade on weekly time frame? Tidak. Kita trade selalunya on 1 hour time frame, 4 hour time frame kan. Kita tak trade pada weekly time frame. Jadi weekly time frame, dia kalau dia nak buat sesuatu, dia akan buat pada weekly. Dia tak buat pada lower time frame. Tapi kita masih boleh ride dia punya liquidity tu. Kan? Jadi macam ni. Kalau katakan kalau kita tengok weekly ni kan, kita seolah-olah macam nak membuat satu range, tetapi range ni masih belum lengkap. Kenapa saya cakap masih belum lengkap? Sebab dekat atas ni, swing high masih lagi belum terbentuk dekat atas ni. Masih lagi belum terbentuk apa-apa swing high dekat atas ni. Jadi kita belum boleh cakap yang range weekly ni dah terbentuk. Jadi weekly, kita belum boleh kata yang dia dah ready nak turun. Itu satu benda. Weekly kita belum boleh kata dia ready nak turun. Kalau dia nak turun pun, dia kena buat satu lagi candle kat sebelah ni. Minggu depan, kita kena tengok minggu depan. Kalau minggu depan ada sebatang candle macam ni, dan shadow dia lebih rendah daripada yang minggu ni punya shadow. Macam ni kan, katakan macam ni. Then baru kita boleh ambil hujung atas ni sebagai kita punya swing high kita. Baru kita boleh tarik Fibonacci dari sini sampai sini, dan kita boleh tetapkan zon-zon di mana price tu mungkin boleh turun dan naik semula. Okay?
Jadi weekly ni kita tak boleh nak orang kata cakap dia nak turun lagi. Maknanya ada possibility yang dia boleh naik lagi. Sebab kadang-kadang price ni dia bila dia nak naik ataupun dia nak turun, dia suka membuat apa yang kita panggil sebagai double top. For example, ni satu. Bentuk-bentuk double top. Contoh satu lagi ialah HNS macam ni. Kan? Dia jaranglah dia akan terus orang kata naik macam ni, turun macam ni. Dia jarang dia buat macam ni, lepas tu dia turun macam ni. Jarang. Sangat-sangat jarang. Kecuali ini adalah apa yang kita panggil sebagai liquidity grab. Kalau liquidity grab, ya. Macam ni. Tapi kalau dia nak tukar arah dengan orang kata normal, dengan pergerakan yang normal, dia akan buat benda-benda macam ni. Maknanya, once dia dah turun sikit, dia akan naik balik untuk macam test sekali lagi liquidity kat atas ni. The second test tu, kalau dia naik dan liquidity ni cukup kuat untuk tolak dia semula ke bawah, then baru dia betul-betul ke bawah. Macam ni. Dia tak ada macam orang kata apa? Dia tak ada macam naik terus turun ke bawah. Kecuali liquidity grab kecuali liquidity. Sama juga macam kita punya apa nama ni? Head and shoulder ni. Dan head and shoulder ni dia test 3 kali. Macam ni. Satu, sekali dia test, lepas tu kena tolak ke bawah. Second time dia test, tolak ke bawah. And then third time dia test, dia turun ke bawah. Selalu. Dan selalunya apa yang Ai kaji lah, bila kita tengok berkenaan dengan HNS ni liquidity dia selalunya liquidity yang jenis yang berlapis. For example macam ni, dia terkena pada fair value gap yang pertama, for example, and then terpecah, dia terkena kat fair value gap kedua, then dia turun daripada situ. Ini satu fundamental lah, satu basic lah, di mana Ai nampak macam mana pergerakan price tu boleh terjadi dan benda tu menyelesaikan apa yang kita panggil sebagai chart pattern. Tetapi bila kita tengok guys on daily time frame semalam kita tengok on daily time frame semalam, kita dah nampak dah actually kalau kita tukar kepada line chart, kita dah nampak dah ada apa ni? Ada apa kat sini? Jeremy tanya, strategi apa ni bang? Ini bukan strategi kita trade mengikut current market price dan kita mengimplementkan liquidity concept dalam kita punya trading. Dia bukan strategi. It's not a strategy. Okay? Ren Espada cakap double top. Rose pun cakap double top. Ya, yeah, betul. So semalam penurunan yang drastik semalam tu telah pun menyebabkan berlakunya double top pada daily time frame. Not on weekly, tapi on daily time frame. On daily time frame dia dah berlaku. Jadi, korang rasa hari ni punya bias apa? Amirun cakap QM. Yelah, belum dapat QM lagi. Dia baru nak buat QM ni. Kalau dia naik sini, dia tak boleh lepas ni, boleh turun ke bawah macam ni. So, hari ni possible kita boleh trade untuk bentuk-bentuk QM macam ni. Bentuk macam ni. Okay, tapi kita janganlah trade just sekadar melihat kepada just sekadar melihat kepada chart pattern. Kita masukkan sekali liquidity concept, baru kita tahu okay, kalau contoh siapa yang belajar QM lah. Saya pernah belajar QM dengan ada seorang cikgu ni kan, tapi aku haram aku tak faham apa yang dia cuba nak cakap kan. Kalau kita ada QM, contoh macam ni. Okay, high, low, higher high, low, low yang pecah ke macam ni. Kan? Macam ni. Which is benda ni sekarang ni tengah berlaku. Nampak ni? Sekarang ni tengah berlaku. Bila kita cakap berkenaan dengan QM, kan? Selalunya pengajar-pengajar kat luar sana, dia akan cakap apa tau. Okay, ini yang kena buang kelas tu bukan. Tu cikgu lain. Ren Espada, itu cikgu lain. Itu cikgu lain. Itu kena buang kelas tu cikgu lain. Malah lah I nak sebut-sebut nama orang. I tak sukalah nak memburuk-burukkan orang. Kan? Ni I cerita pengalaman sajalah. I tak nak sebut nama lah. I tak nak petik nama lah. Nanti dia marah I kan. Dan ada juga ilmu-ilmu dia yang berguna juga. Kan? Ada juga ilmu dia yang berguna. I berterima kasih jugalah dekat dia. Okay. So, macam ni, bila kita nampak pergerakan yang macam ni, yang tengah berlaku sekarang ni, current market price yang tengah berlaku on daily time frame macam ni, kita dah boleh anggarkan yang dia possible untuk membuat dua benda. Dua benda dia possible nak buat. Satu ialah dia possible untuk naik sampai area sini. Sampai area sini. Okay.
Fokus dan dia tersangkut dekat sini dan dia terus turun ke bawah. Kan, dia terus turun ke bawah membentuk QM. Yang siapa cakap tadi tu? QM cell. Siapa tadi? Amirun Amirun cakap. Amirun cakap QM cell. Dia boleh jadi macam ini. Ini satu possibility Ini satu possibility dekat sini. Okey, satu. Kedua ialah dia boleh naik sampai atas sini. Okey. Dan selari dengan area sini untuk membentuk apa ni? Bentuk apa ni? Lepas tu baru dia turun membentuk apa ni? Bentuk apa ni? Komen. HNS. Betul. Ren Espada cakap head and shoulder. So, ada dua possibility. Tetapi, possibility yang kita cakap ni, dia hanya berdasarkan chart pattern. Dia tak orang kata precise ataupun tak tepat. Tak tepat. Jadi untuk mendapatkan ketepatan untuk kita trade daripada area yang paling low risk korang memang kalau siapa yang join AI punya kelas, siapa yang join AI punya community, memang korang akan tahu yang AI hanya bagi zone low risk sahaja. Sebab apa AI bagi zone low risk? Sebab AI sayang korang. AI tak nak korang ambil high risk setup dan lepas tu loss. Kan? AI tak nak korang ambil high risk setup, lepas tu korang loss. AI nak korang ambil low risk setup sahaja dan lepas tu korang boleh profit banyak-banyak. Lepas tu simpan profit tu, tak payah bagi AI, tak apa. Kan, AI sendiri pun dah profit juga. Thank you kepada siapa yang follow DJ PKMYGB. Thank you siapa yang follow. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan ketepatan ni AI? Mungkin ada orang yang akan bertanya lah, macam mana kita nak dapatkan ketepatan dalam masa kita tahu yang possible price ni boleh terpelanting daripada dua key area ni. Kan? Sama ada dekat atas ni membentuk HNS ataupun dekat bawah ni membentuk QM cell. Macam mana kita nak dapatkan ketepatan tu? Okay, cuba komen sikit. Ada tak student dalam ni yang boleh bagi tahu AI macam mana untuk mendapatkan ketepatan tu? Dekat mana possible area yang low risk yang kita boleh tunggu dan kita boleh masuk dekat masuk sell dekat situ. Ada tak siapa-siapa dalam ni? Okay, AI tukar kepada candle. AI tukar kepada candle. Come on. Kita kena buat apa? Mike G at Dharma cakap tunggu H1 atau H4 BO sell. Okay. Itu lambat. Mickey G. Lambat. Ada lagi satu cara yang lebih cepat lagi daripada tu. Kalau tunggu BO, kalau tunggu breakout, lambat sikit. Boleh. Boleh juga nak tunggu breakout ni lambat sikit. Dulu AI pun buat macam ni juga. Kan, tunggu breakout baru masuk kan. Dia lambat sikit. Ada cara yang lebih cepat. Jeremy cakap premium. Joe cakap cari fair value gap. Amar cakap tarik range cikgu. Martino cakap tarik Fibo. Okay. Ren cakap tarik FVG. Okay, jawapannya ialah kita identify dulu range yang ada kat dalam ni. Identify dulu range. Kita tengok kat H4. Kita mungkin akan nampak. Dia belum close lagi yang ini. Ni tak aci. Ada sejam lebih lagi kat sini. Ada sejam 15 minit lagi kat sini. Untuk candle yang ni close. Tapi kita imagine lah kalau candle ni dah close dalam keadaan yang macam ni. Kalau candle yang sekarang ni dah close dalam keadaan macam ni. Kita boleh tarik Fibonacci. Daripada swing high ke swing low. Macam ni. Okay. Dan kenapa AI beria sangat untuk tarik Fibonacci ialah sebab AI nak mengasingkan pergerakan Junam semalam tu kepada dua bahagian. Okey, bahagian atas kita panggil apa? Cuba komen sikit. Bahagian atas kita panggil apa kanak-kanak? Bahagian atas kita panggil apa? Jeremy cakap demand.
Demand bawah kan. Demand untuk buy kan. Ini kita nak cari sell. Amal cakap. Okay. Sekejap sekejap Air punya ni macam kena restriction. Okay. Sekejap Okay. Amirun cakap mahal murah. Okay. Martinol cakap premium. Yang belah atas kita panggil apa? Laris Shop cakap Golden Zone. Lokman Hasbullah cakap mahal. Amar cakap zone murah. Atas bukan bawah Jeffrey Moklis cakap supply. Martinol cakap PD array. Martinol cakap zone mahal premium. Kobeh cakap discount. Discount bawah Rose cakap Allah baru tengah belajar hari ni. Tak apa, slow-slow. Aminon cakap atas murah. Okey, ya betul. Jadi, bila kita tarik Fibonacci dan purple line ni adalah 50%, 0.5. Ini setting dia. Boleh cincot kalau nak. Sekejap je saya bagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pump. Okey. Okey, bila kita tarik Fibonacci guys. Okey, bila kita tarik Fibonacci. Jap. Bagi balik semula. Ambil lah. Okay, cepat. Air bagi 20 saat untuk cincot. Air bagi 10-20 saat untuk cincot. Yang ini tak payah Yang negatif ni tak payah. Ambil ni je. 0, 0.5, 618, 7861. Okay, ini je Okay, dah cincot dah. Alright. So, bila kita tarik Fibonacci daripada swing high ke swing low, ingat arah tu mesti ikut arah pergerakan price yang dia buat. Kalau sebelum ni dia buat pergerakan ke bawah, tarik daripada atas ke bawah. Kalau dia gerak daripada bawah ke atas, tarik daripada bawah ke atas. Ini Air pernah nampak ada seorang student Air ni, dia salah tarik. Bila dia salah tarik, golden zone ni dah jadi terbalik. Lepas tu dia pergi dia pergi entry dekat golden zone dekat belah bawah. Sudah salah pula kan. Macam tu. So kita tak nak terbalik. Jangan terbalik guys jangan terbalik. Dunia tu jangan terbalik. Okay. So tarik daripada atas ke bawah. Okay. Dan identify zone-zone kita, key zone kita mengikut Fibonacci. Dan kita bukan sahaja melihat kepada Fibonacci punya area sahaja. Okay, kawan-kawan, kita bukan melihat kepada Fibonacci semata-mata, tetapi kita memasukkan elemen-elemen liquidity di dalam zon-zon Fibonacci tu. Kita nak tengok apa liquidity yang ada dalam zon. Danny, thank you follow. Kita nak tengok apa liquidity yang ada di dalam zon Fibonacci kita tu. Kita nak tengok yang itu. Dan bila kita gabungkan Fibonacci dan liquidity, dia jadi gabungan yang meletup, yang kuat meletup. Macam tu kan. Dia macam, Ayu faham dekat luar sana ramai trader yang just tarik Fib, lepas tu tunggu dekat line-line ni je kan. Tapi bila percaya cakap Air, bila korang masukkan liquidity, bila korang identify liquidity area yang ada dekat dalam zone Fibonacci tu, korang akan nampak entry korang akan lebih sharp. Tu satu. Entry korang akan lebih sharp. Okay. Dan korang akan lebih tahu dekat mana korang nak kena tunggu. Korang akan tahu secara precise. Macam tu. Okay. So, bila kita dah tarik macam ni, okay, imagine imagine kalau candle yang ini close dekat sini Imagine candle ni close dekat sini. Okay. Bila kita tarik daripada atas ni kat sini, so kita dah dapat kita punya purple line. Purple line ni memisahkan atas ni zone mahal. Zone mahal ataupun premium kalau korang cakap dalam bahasa Inggeris. Okay. Zone mahal. Air tanda zone mahal dengan warna pink. Okay. Dan juga bawah ni adalah kita punya zone murah ataupun discount. Discounted zone. Okay. Discounted zone ialah zone biru lah. Okay. Jadi sekarang ni, bila korang dah nampak ada penurunan 3,000 pips ni, harga dah jatuh 3,000 pips. Sekarang ni,
Harga dah jatuh daripada 4375 ke 4000. Sekarang ni korang nak masuk sell. Korang nak masuk nak sama-sama terjah sekali dengan big player ni untuk masuk sell. Kalaulah korang seorang penjual, okey, korang nak jual dekat area mana? Adakah korang nak jual dalam keadaan harga tu murah dalam zon biru, ataupun adakah korang nak jual dalam keadaan harga tu mahal dalam zon merah? Mana satu lebih menguntungkan korang? Cuba komen. Okay. Mick G @Dharma cakap mahal. Ren Espada cakap mahal. Rose cakap zon merah. Ya betul. Ya betul. Amirun cakap harga mahal zon merah. Betul. Jadi kalau korang nak sell hari ni, kita tahu kita punya bias kita adalah sell hari ni sebab kita nampak daily semalam dah turun gila-gila jauh ke bawah macam ni kan, dan buat closing yang bearish. Okay. Kita dah tahu bias kita sell hari ni. Tetapi dekat area mana yang kita sepatutnya mula untuk tengok chart dan mula untuk orang kata fokus kepada chart untuk cari confirmation untuk kita sell. Okay. Jadi jawapan dia adalah zon merah ataupun zon pink ni, zon sini. Okay. Jadi tugas korang sekarang ni ialah apa? Tugas korang sekarang ni ialah ikat tangan korang dulu. Ikat. Geram aku. Geram ni, geram. Kan? Ikat tangan korang ikat kat belakang, ikat kat depan, ikat kat atas ke lantak lah. Tak kisah. Ikat tangan korang dan tunggu sehingga price melintas ke kawasan zon merah ni. At least masuk ke dalam zon merah. Baru mula untuk cari confirmation untuk sell. Betul lah, kena ikat. Geram nak sell. Ya betul. Itu kan Rose, apa yang Rose ni cakap ni, ini adalah mentality trader-trader yang kebiasaannya dekat luar sana. Bila kita nampak price dah jauh ke bawah macam ni, kita akan fikir macam, alamak dah jauh bawah lah, kita dah miss out lah kan. Itu orang kata FOMO. Fear of missing out. Kita pun kata, masuk sell, pop, masuk sell kan. Tapi lepas tu dia retrace balik. Sebab apa? Trader-trader yang baru, FOMO Ren Espada cakap FOMO. Trader-trader yang baru, dia mungkin tak memahami bahawa price ni dia bukanlah bergerak lurus macam cahaya. Dia bukan bergerak lurus. Kalau dia nak meneruskan pergerakan, dia akan buat apa? Dia akan mengambil nafas, retrace dulu dan kemudian turun semula. Ini kena faham. Seperti mana kalau siapa yang dalam-dalam ni yang dah berkahwin kan. Okay, macam Ai. Ai kenal isteri Ai, apa yang dia suka, apa yang dia suka makan, apa yang dia tak suka buat. Jadi kita treat dia berdasarkan apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Kalau benda tu dia tak suka, jangan buatlah. Kan? Menempah maut namanya. Kan? Kalau orang kata nak pleasekan hati dia, buatlah benda yang dia suka. Beli coklat ke, beli bunga ke, beli handbag ke, bawa jalan-jalan luar negara ke kan. Danny cakap tidur luar. Saya setakat ni belum pernah tidur luar. Belum pernah tidur luar. Don't worry. Saya ni, korang nampak je saya macam ni kan. Tapi saya romantik sebenarnya. Macam tu. Okay? Alright. Kalau pandai boleh juga buy bila buat retracement. Okay. Apa yang Mikeji @Dharma ni cakap ni betul. Kalau korang pandai, korang boleh sebenarnya buy daripada bawah ni naik ke atas. Sekejap, nampak ke tak? Nampak. Okay. Korang sebenarnya boleh buy semasa dia naik ke atas. Tetapi Ai tak menggemari perjalanan yang ini. Kenapa Ai tak menggemari perjalanan yang ini? Sebab perjalanan yang ini adalah perjalanan yang high risk. High risk maknanya korang telah melanggar higher time frame punya pergerakan. Dia dah melawan arus lah. Kan arus kita sebenarnya ke bawah macam ni. Arus kita ke bawah, bearish. Kalau kita tengok on 4 hour time frame lah Jangan tengok pada weekly, jangan tengok pada monthly. Kita tengok pada 4 hour sebab kita trade pada 4 hour.
Kan kita trade pada 1 hour. Janganlah tengok pada weekly. Itu dah jauh sangat dah tu. Kan. Jadi kalau kita imagine pergerakan sungai, arus sungai tu ke bawah macam ni. Okay. So korang naik sampan daripada sini dan korang melawan arus macam ni. Ini yang selalunya yang membuatkan kita lost guys sebenarnya. Ini yang selalunya membuatkan kita lost. Dan percayalah cakap Ai. Kalau korang tunggu dekat tempat yang sepatutnya, contoh korang tunggu sekejap, biarkan je dia naik. Biar je dia naik. Jangan FOMO, jangan terkejar-kejar. Biarkan dia naik dan korang cari confirmation dekat area sini. Kalau korang cari confirmation dekat area sini, korang punya trade akan jadi lebih senang. Sebab apa? Selalunya dia akan bergerak straight je. Ikut korang punya entry korang tu. Korang tak perlu macam melawan-lawan arus, terkena SL sekali, terkena SL 2 kali, terkena SL 3 kali. Contoh macam semalam Ai ambil trade. Okay, Ai ambil trade pada pukul 10 malam for example kan. Pada 9-10 malam macam tu. Perjalanan tu, sebatang candle ni dia turun terus saja. Zap, dia terus turun. Jadi kita dah tak payah orang kata takut-takut yang kita akan terkena SL lah. Akan terkena. And then another thing, perjalanan naik ke atas ni, dia bukanlah satu perjalanan yang selalunya jelas. Dia kadang-kadang choppy. Nampak tak? Dia choppy kat sini. Dia macam buat macam sideway. Lepas tu naik, turun, naik. Jadi kita tak nak benda ni. Ini yang kita tak nak. Dan inilah perjalanan-perjalanan yang selalu menjerat trader-trader newbie. Trader-trader yang baru. Dan Ai faham yang bila korang nampak, oh ini boleh buy ni. Kalau tengok pada low time frame, for example M5 ke M15, boleh buy. Boleh. Memang boleh. Tapi dia berisiko. That's why Ai dekat dalam channel Ai, kan, dekat dalam Rumah Biru, memang Ai selalu menekankan berkenaan dengan pemilihan setup. Di mana kita cari setup yang low risk sahaja. Tengok ni, Ren Espada cakap, cari yang low risk sahaja. Sebab apa? Bila korang cari yang low risk sahaja, sebenarnya korang dah develop diri korang menjadi seorang trader yang lebih, orang kata apa? Lebih berpengalaman sebenarnya. Korang dah lebih pandai untuk mengasingkan low risk setup dengan high risk setup. Dan terus terang saya cakap, trader yang pandai mengasingkan high risk setup dan low risk setup adalah trader yang akan grow account dia dengan sihat. Terus terang saya cakap. Ini ada tak student Ai dalam ni yang dah grow menggunakan low risk setup? Ada tak dalam ni? Cuba komen sikit. Dapat grow tak kalau ambil low risk setup sahaja? Ada tak? Kalau ni ada 48 mata memandang ni. Ada tak student Ai yang ni? Student bang buat funded juga ke? Ada. Saya memang funded trader sebenarnya. Saya punya income datang daripada funded trader. Martino cakap betul. Nampak? Dapat Martino cakap. Ini student saya juga ni. Bila tahun lepas Martino. Awak masuk intake tahun lepas kan? Ke 2 tahun lepas? Saya dah lupa lah. High risk sideway. Ya betul. Tadi buy dah dapat 1k pips. Lawan arus juga ni. Ren Espada cakap bukan student tapi tengok kat YTI. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau korang dapat apa-apa information ataupun apa-apa ilmu daripada apa yang Ai ajar ni, just guna je. Guna je. Kita bagi free je. Kan, kita bagi free. Okay. So sekarang ni kita dah tahu dah kita punya zone. Okay. None cakap macam mana nak hilangkan rasa takut time entry ya. Okay. Dengan membuat backtest dan forward test tu satu. Dan satu lagi mengenali pergerakan market tu sendiri. Itu satu. Itu jawapan yang Ai boleh bagilah. Okay. So, Martino cakap buy dari GZ Daily. Boleh juga. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So, sekarang ni kita dah tahu untuk hari ni on 4 hour time frame. Kita nampak 4 hour ni ada buat satu bentuk break of structure dekat sini satu pun. Dan bila break of structure ni terjadi, dia set up apa? Dia jadi set up apa kat sini? Siapa yang belajar kat sini? Siapa pelajar AI kat sini? Bila dia buat break of structure, dia jadi set up apa? Come on. Set up apa ni? Hari ni set up apa?
Setup apa ni kawan-kawan? Student hari ramai tidur lagi ni sebenarnya. Cik Anas cakap trend. Apa ni? It's not eligible for recommended assistive result for next 10 minutes because it content with low visual quality or static imaginary. Static apa bendanya? Kan bergerak-gerak ni. Kan bergerak-gerak ni. Dia cakap kita static guys. Kita kena bergerak-gerak sikit. Okay. So, ada cakap trend. Jerry Rumiting cakap sell. Lala Ray cakap buy. Okay. Jadi, hari ni sebenarnya bila kita nampak ada break of structure macam ini, kita punya setup hari ni adalah setup liquidity run sell. Okay. Liquidity run sell. Kenapa dia run? Sebab dia dah langgar liquidity pada low yang ini. Okay. Itu satu. Okay. So, kita dah sekarang ni kita dah tahu dah zone kat mana yang kita sepatutnya tunggu price tu naik sebelum kita cari sell. Okey, iaitu zone merah ni. Okey. Dan sekarang ni apa yang kita nak buat guys ialah kita nak identify apa bentuk liquidity yang ada di dalam zone merah ni yang possible untuk kita tunggu dekat situ. Okey. Yang possible kita tunggu kat situ. Okey, satu ialah dekat sini fair value gap dekat sini. Okay, satu ialah fair value gap, H4 fair value gap H4 fair value gap kat sini satu. Satu lagi ada H4 fair value gap dekat sini. Ada dua Ada dua kat sini. Okay. Kalau korang nak lebih maaf tanya ni forex ke? Ini commodity. Okay, kalau korang nak lebih precise, korang turun ke 1 hour. Cuba tengok lagi apa yang ada fresh liquidity yang ada kat sini. Kalau tengok dekat sini dan fokus pada liquidity yang berada di dalam zon merah sahaja. Fokus dekat sini. Okay, satu ialah kat sini. H1 fair value gap. Okay. And then yang lagi satu fresh dekat sini ada H1 fair value gap. H1 fair value gap. Okay. Dekat atas ni ada dua H1 fair value gap dekat sini. Okay. Dan dekat sini ada satu lagi H1 fair value gap. Okay. Sekejap guys tengah azan lah kat sini. Kita stop jap. Air padam dulu FIP ni. Air padam FIP ni. Okay. Kita beri ruang kepada azan kejap.
Okay guys, kita sambung balik. Tadi ada azan, so kita bagi ruang kepada azan lah. Okay, so bila kita hari banyak kali kena ni lah, static ni. Padahal kita tak static pun, kita gerak-gerak je. Dia nak cuba nak macam block kita punya view lah kan. Okay, so dekat sini ada beberapa soalan ni. Jap, Cik Anas cakap selut. Selut apa tu? Jeffrey cakap rest dulu. Ya, kita rest dulu tadi. Okay, Enzo Trades cakap abang guna base on fair value gap saja ke or order block macam tu? Saya lebih fokus kepada fair value gap. Kenapa? Sebab order block tanpa fair value gap, order block tu adalah order block yang lemah. Dan juga apa-apa benda, contoh macam order block ke, breaker block ke, vacuum block ke, yang block-block ni, bila dia tak ada fair value gap, dia adalah yang lemah. Dia adalah block yang lemah. Even though engulfing sekalipun, bila dia tak ada order block, engulfing adalah satu bentuk order block juga sebenarnya. Bila dia tak ada fair value gap dalam tu, dia adalah engulfing dan juga order block yang lemah. Jadi key dia, key player dia dekat sini adalah fair value gap. That's why saya lebih fokus kepada fair value gap, dan saya tak nak saya punya student saya bercelaru kepala otak, oh ini order block, ini breaker block, ini block ini block A, block C, block D. Saya tak nak benda macam tu. Jadi saya nak menyenangkan saya punya student saya untuk berfikir, saya suruh dia orang fokus pada fair value gap sahaja. Fair value gap sahaja, okey? Macam mana nak tahu strong fair value gap? Ini kena masuk kelas lah ya. Okay, so sekarang ni kita nampak yang price ni, okay, kita dah tahu zone dekat mana yang kita perlu tunggu untuk kita untuk AI cari sell, okay. Dan sekarang ni price pun tengah naik menuju ke arah sini. So kita dah identify liquidity area. On 4 hour kita nampak ada 2 H4 fair value gap dekat sini. H4 ni AI tanda dengan warna lain lah. AI tanda dengan warna, for example, warna apa warna purple lah. H4 kita tanda dengan warna purple, dan dalam H4 ni ada juga H1 fair value gap. Okay, jadi tugas korang sekarang ialah untuk ikat tangan korang dan tunggu di dalam zon-zon yang kita cari tadi. Okay, tetapi macam mana kita nak cari? Ni zon ni besar ni, mana satu ni? Mana satu yang kita sepatutnya sepatutnya tunggu? Dia ada 2 zon yang besar dekat sini. So mana satu? Okey. Ada tak student lagi kat dalam ni? Kat mana yang sepatutnya kita tunggu untuk kita risikokan, kita nak riskkan dia, untuk kurangkan risiko kita? Ada tak? Cik Nas cakap FVG campur engulf strong. Cuba buat backtest. Kamu akan nampak. Kamu akan nampak Cik Nas, cuba backtest. Ini benda yang I dah nampak lah. I share kat korang je. Kalau engulf tak ada fair value gap dalam dia, jangan ambil. Sebab dia tak strong. Okay? AMH cakap cut GZ. Ya betul. So cut GZ. So kita tarik sekali lagi Fibonacci. Okay. Kita cari lagi Fibonacci, tarik balik Fibonacci kita, dan kita identify kita punya golden zone kita. So golden zone kita kat mana? Golden zone kita dekat dalam line, antara line ni, line apa? Line orange ni. Yang ini golden zone kita yang ini. So any kind of liquidity yang berada di dalam golden zone adalah satu liquidity yang kuat lah, yang hebat lah, di mana price ni possible boleh terpelanting daripada sini lah. Dia buat kita punya confidence. Tetapi kalau nak trade daripada golden zone, dia ada pro and cons juga. Hari nak kena bagi tahu benda-benda ni. Dia ada pro and cons. Pro dia ialah price suka datang dekat golden zone. Price suka datang kat golden zone dan turun kembali ke bawah. Sebab apa? Cuba tengok sebelum-sebelum ni. Hari bagi satu contoh. Okay. Nampak tak kat sini? Okay, kita ada satu range. Range kita daripada swing low ke swing high yang sini. Dan kalau kita tarik Fibonacci daripada sini sampai sini, kan, kita nampak yang price masuk dan celup ke dalam golden zone. Nampak tak ni? Golden zone kita. Dan golden zone ni, nampak tak ada sedikit golden zone ni yang bertindih dengan
fair value gap dekat sini. Dia bertindih dengan fair value gap dekat sini. Jadi, bahagian ini yang kita lebih tumpukan perhatian kita. Itu satu. Itu pro dia. Itu pro dia. Maknanya korang mungkin boleh dapat sharp entry. Apa benda ni? Asyik kena apa ni je. Kena apa? Asyik kena violation je ni. Apa benda ni? Okay. So, dekat sini yang korang lebih membuat tumpuan. Tetapi, dia ada juga cons dia. Cons dia apa? Cons dia ialah kadang-kadang price ni dia tak datang masuk situ. Itu cons dia. For example, ini dia datang tak? Macam ni. Ini datang tak? Masuk tak? Ini masuk. Sekejap. Saya cari yang tak masuk. Yang ni masuk tak? Sekejap TikTok ni dia macam-macam lah. Dia kena tarik. Dia kena buat macam puzzle lah. Apalah kan. Dia kena buat puzzle lah. Kita macam-macam lah. Kan? Sekejap, I pergi balik kat TradingView. Okay. So, yang sini dia masuk tak? Cuba kita tarik Fibonacci dia sini ke sini. Yang ini dia main touch and go je. Okay. Ada tak yang lain yang tak masuk? Contoh macam ni. Range yang ini sampai sini. For example, ini dia tak masuk. Ini dia terkena pada purple line sahaja. Maknanya dia masuk dalam zon murah. Dia masuk dalam zon murah tapi dia tak masuk ke dalam zone golden zone kita. Jadi ada pro and cons dia. Ini Ai bagi tahu terus terang. Ai tak nak claim yang Ai punya strategi ni 100% jadi ke apa. Ai tak nak buat macam tu. Okay. Alamak. Bang bagi nasihat untuk pemula. Belajar. Belajar. Okay. Nasihat saya belajar. Belajar. Saya pun belajar bertahun-tahun. Sampai saya boleh develop saya punya skill saya. Tertakluk kepada CMP ya bang. Ya betul. Tertakluk pada CMP. Kita trade daripada current market price. Kita tak trade kita akan refer juga kepada price-price yang sebelum-sebelum ni. Tapi kita trade mengikut current market price. Okay. So, dia ada possibility. Sekejap, padam sebelah ni sebab mengacau. Kan. Dia ada dua possibility. Satu ialah dia hanya sekadar pergi dekat kita punya purple line dan juga H4 fair value gap yang ada dekat sini. Kemudian dia terus turun ke bawah. Okay, tu satu. Okay. Possibility kedua ialah dia boleh naik sampai atas sini, masuk ke dalam H4 fair value gap dan juga kita punya golden zone kita ni. Sebab ada sebahagian H4 fair value gap dan juga H1 fair value gap yang berada di dalam golden zone ni. Dan turun daripada sini. So, ada dua possibility. Dan ada juga possibility yang dia boleh tembus ke atas juga. Ini probability ni kita jangan buang. Kita jangan buang probability tu. That's why every time student Ai belajar dengan Ai akan ajar dia orang cara untuk cari confirmation. Tak ada confirmation, jangan entry. Sebab apa? Ai tak suka orang yang macam bila masuk zone ni terus lele-lele, jahit. Itu bukan cara approach kita. Kita nak lebih defensif dekat kita punya trading sebab kita kena sayang duit kita guys. Kita kena sayang duit kita. Mana ada cikgu yang ajar korang untuk sayang duit korang. Dia orang lagi ajar korang untuk full margin. Kan? Ai tak macam tu Ai tak macam tu. Kena tengok zone tu, tunggu reversal signature. Ya betul. Confirmation lah maknanya. Dan kalau korang try tengok guys dekat line chart ini benda yang meremang bulu roma tau. Pergi kat line chart. Cuba korang tengok. Pergi kat daily. Okay. Pergi kat daily. Meremang tak bulu roma korang? Okay. Meremang tak bulu roma korang? Okay. Satu, yang pergerakan yang bawah ni, kalau dia naik daripada bawah ni, kan, sinilah. Pergerakan yang pertama ni, cuba I padam dulu yang ni. Yang ni I padam dulu. Okay. I hide dulu. Okay. Pergerakan yang pertama ni, ni mengemang bulu roma Mengemang bulu roma ni. Okay. Kalau dia buat pergerakan yang pertama ni, dia membuat pergerakan QM sell.
Betul tak? Dia buat pergerakan apa? QM cell. Tapi kalau dia tak buat pergerakan pertama, dia ambil pergerakan yang kedua. Alamak, macam mana aku nak back balik? Okey, kalau dia ambil pergerakan yang kedua, dia buat apa? Dia buat pergerakan head and shoulder. Dia akan buat pergerakan head and shoulder. Jadi ada dua possibility yang dekat sini. Dan adakah benda ni mengikuti apa yang korang dah belajar sebelum-sebelum ni? Dia ikut tak apa yang korang dah belajar sebelum-sebelum ni? Dia menerangkan tak apa benda-benda yang korang dah belajar sebelum-sebelum ni? Contoh macam HNS. Korang mungkin sebelum ni korang belajar kan, oh kalau jumpa HNS sel. Macam ni kan, cikgu korang cakap kan, jumpa HNS sel. Cikgu korang ajar macam ni kan. Tapi ada tak cikgu korang ajar kenapa perlu sel? Dan dekat mana lebih orang kata apa di sebalik HNS ni dari segi liquidity yang menyebabkan korang sepatutnya sell dekat area sini? Ada tak cikgu korang ajar? Tak ramai boleh cakap lah, tak ramai yang orang yang akan boleh relatekan benda ni dengan chart pattern. Kan? Tapi kalau dia turun ke bawah sikit macam ni dan dia naik, contoh kalau dia turun ke bawah macam ni, which is sekarang ni kan, dan dia naik ke atas macam ni dan dia sell off daripada sini. So ini adalah apa yang kita panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai QM pula. QM sell daripada sini kan. Okay. Dan pada pendapat AI lah, ini QM sell. Siapa yang belajar QM kan, cuba korang tanya cikgu korang, kenapa kena sell kat sini? Kenapa kena sell kat sini? Kenapa tak tunggu kat atas? Kenapa kena sell kat sini? Apa liquidity yang ada kat sini yang boleh menyebabkan dia turun ke bawah? Kan? Mungkin cikgu-cikgu korang tak boleh nak menerangkan benda-benda ni semua. Kan? Okay? Tetapi pada pendapat AI, okay, pada pendapat AI untuk hari ni dia akan buat benda macam ni. Kenapa? Sebab bila kita tarik Fibonacci, nampak tak ada sebahagian H4 fair value gap kita ni, sebahagian kecil yang belah atas ni, dia termasuk di dalam golden zone. Nampak tak kat sini? Lagi besarkan sikit Dia termasuk di dalam golden zone kat sini. So AI rasa dia lebih kepada nak buat pergerakan QM cell hari ni daripada HNS. Maknanya kalau dia terlajak kat atas ni, terlajak lah kan. Tapi AI rasa sini lebih strong untuk dia turun ke bawah. Maknanya just tunggu dekat dalam H4 fair value gap. Bahagian atas H4 fair value gap yang termasuk di dalam golden zone kita ni. Bahagian atas ni. Yang ini maknanya korang kecilkan korang punya H4 fair value gap korang ni. Sampai naik kat atas macam ni. Dan ada juga H1 kat sini korang kecilkan juga. Delete lah H1. Delete pun tak apa. So macam ni. Okay. Fokus dekat dalam kita punya golden zone kita. Okay. QM. Ya betul. Hari ni possible dia boleh buat QM cell hari ni. Okay. Alright guys. So kita dah live selama 1 jam 8 minit. So I harap perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada korang punya trade hari ini. Okay. Dan ingat kita punya bias kita adalah sell untuk hari ini. Dan kita punya zone untuk kita mula mencari sell adalah zone mahal kita. Dekat atas ni, yang merah ni, ini zone mahal kita. Dan kalau nak lebih precise ataupun nak lebih, orang kata lebih jitu korang punya entry, tunggu di dalam golden zone dan di dalam dua-dua bahagian H4 fair value gap yang berada di dalam golden zone ni. Yang ini H4 fair value gap ni. Yang ini. Okay? Alright? So itu saja guys. Thank you 54 mata memandang, 28k like, okay, dan 10 follow yang I dapat ni. 2 gift, okay. Thank you siapa Abang Recon AR Production bagi gift. Thank you very much. Okay, total viewers pun kita dapat lebih daripada 800. So thank you very much guys. Dan kepada siapa yang termasuk lambat, Zaid Zulkifli, siapa yang termasuk lambat hari ni, I nak maklumkan bahawa live ini akan, rakaman untuk live ni akan I masukkan ke dalam apa I akan masukkan ke dalam YT rakaman dia I akan upload dalam YT dan korang boleh tengok daripada mula live ni kita buat tadi sampai akhir dia lah. Mana recording lah, okay?
Dan dia punya link dia, Ai akan bagi dekat dalam Rumah Biru. So, jangan lupa untuk join Rumah Biru kita. Link dia ada dekat bio. Link dia ada dekat bio. Linktree ada dekat bio Korang boleh ambil dekat situ. Okay, Ren Espada, Bere, thank you Ai. Welcome. Okay, thank you very much guys. Jumpa lagi dalam next live. Hopefully esok Ai boleh ada kesempatan untuk buat live lagi untuk Daily Outlook ni dan share dekat korang apa pendapat Ai berkenaan dengan pergerakan price pada hari tersebut. Okay? Alright guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junam hari ni. Junam lagi. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.